So, setiap kali I tengok AGM, saya, so first AGM I nampak, saya, ada group macam ni ke? Lepas tu, the next AGM, I jumpa macam group macam sama tau. Aunties dengan uncles, diorang pakai baju lusuh, diorang pakai seluar yang lusuh kan. Lepas auntie pun pakai baju-baju lama lah. So, saya pun terfikir tau, who are these people lah? Lepas tu, there was one day, I tak tahan tau. Lepas tu, I tanya my fund manager. I say, boss, who are these people? Lepas tu my boss tanya, dia cakap sesuatu yang memang mengubah cara saya berfikir tentang saham. Dia kata, these are the silent millionaires. Ini adalah jutawan senyap, di mana apa yang mereka buat setiap kali lepas mereka dapat gaji, mereka akan simpan dan mereka akan melabur dalam saham-saham yang memberi dividen. Right? So, andaikan mereka beli saham untuk Maybank, andaikan mereka beli saham untuk